Golongan yang pertama sekali dipanggil untuk memasuki syurga ialah orang-orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang dan susah. Sayyidina Ibn Abbas berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, golongan yang pertama sekali dipanggil untuk memasuki syurga ialah orang-orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang dan susah. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala sangat gembira terhadap seseorang hamba yang makan sesuap makanan lalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau minum seteguk air lalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Anas bin Malik berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala sangat gembira terhadap seseorang hamba yang makan sesuap lalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan minum seteguk air lalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Muaz bin Jabal berkata, saya telah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kalimah, salah satu daripada kedua-duanya tidak akan berhenti selagi tidak sampai ke aras, iaitu la ilaha illallah, dan satu lagi akan memenuhi ruang kosong yang antara langit dan bumi dengan ganjaran ataupun nur, iaitu Allahu Akbar. Sayyidina Muaz bin Jabal berkata, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kalimah, salah satu daripada kedua-duanya tidak akan berhenti selagi tidak sampai ke aras, iaitu la ilaha illallah, dan satu lagi akan memenuhi ruang kosong yang antara langit dan bumi dengan ganjaran ataupun nur, iaitu Allahu Akbar. Jadi insyaAllah kita dengar ini, kita doa semoga Allah kita faham dan juga kita hidayah dari sisi pemahaman amalan satu. Sudah yang terima.